Nak kongsikan resep yang ringkas daging goreng kerabu. Fokus video Okey, bahan-bahan dia dalam ni kita ada bawang merah, bunga kantan, serai, halia, cili padi, bawang putih. Okey, saya masukkan sos tiram. Saya masukkan kicap manis, sos sotong, kerisik, santan, lalu ketumbar. Okey, kemudian kita masukkan daging, kita masukkan cili, kacang panjang, bawang. Sekali kita masukkan sedikit gula. Baik, kita bagi tips sikit. Jadi dalam ni kita dah ada sos sotong tau. Sos sotong ni dia agak-agak masin juga. Jadi tak perlukan pakai garam. Okey. Dah siap. Untuk resipi ringkas daging goreng kerabu. Dalam Chicago.